Guys, welcome back to my book reading session. So for today kita akan baca Mr. Lazy. This is from the Mr. Man series. By the way, Mr. Lazy ni number 17, number 17. So jom kita tengok. By the way, setiap episod masih ada something yang jadi yang macam masuk campur, yang macam affect their personality. So jom kita tengok apa yang jadi dekat Mr. Lazy. So untuk Mr. Lazy ni, dia duduk dekat Sleepyland, di mana pokok-pokok pun sleepy. Pokok-pokok kat situ semua tidur, bunga-bunga pun tidur, and burung-burung pun macam malas je nak terbang. Tengoklah, awan dia pun nampak macam malas, lazy, like lazy looking and sleepy looking. So tak kenapa macam tu, sebab rupa-rupanya semua orang dekat Sleepyland dia tak bangun awal pagi, tapi dia tidur sampai tengah hari baru dia bangun. Yes, so walaupun ada 24 jam, semua orang memang akan bangun dah tengah hari ataupun paling awal tengah hari. Paling normal petang nak dekat maghrib macam tu. Teruk kan? Cerita ni start dengan Mr. Lazy. Mr. Lazy atas katil dia tengah tidur. By the way, nama pun Sleepyland. So basically semua orang memang fast asleep, and dia sleep pun slowly macam tu. So this is his favourite place lah. Dia akan duduk dekat atas katil berguling-guling. Just his comfort place. Nampak tak, dia tengah tidur. Sedap dia tidur. Mata dia terbuka and dia terus menguap. Lepas tu dia menguap lagi. Lepas tu dia tidur balik. Bangun untuk menguap je. Lepas tu kemudian dia terbangun lagi. Dia bangun, dia menguap lagi, and then dia tidur balik. Nampak tak? Just selesa je katil dia ni. So beberapa jam kemudian baru dia bangun. Bukan bangun pagi, tapi bangun petang lah kan, sebab hari pun dah petang. Dia nak buat breakfast, tapi kita tak panggil dia breakfast sebab dah minum petang macam tu. So panggil dia macam tea time. So dia pun buat air teh, and dia sediakan roti untuk dia punya breakfast. Sementara tunggu air masak, so nak buat teh tu, Mr. Lazy pun duduk dekat luar, dekat laman. And cuba teka dia buat apa sementara tunggu. Yes, dia sambung tidur sebab dia sangat ngantuk. Tidur. Tiba-tiba dia terbangun. Dia terlompat. Boom. Tahu tak kenapa dia terbangun? Dia terdengar bunyi dua orang yang tengah bercakap menjerit. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. I'm Mr. Busy, cakap suara yang kurus ni. And I'm Mr. Bustle. We can't have you sleeping all day. Kita tak boleh awak tidur sepanjang hari. Lepas tu tidur Mr. Lazy. Awak ni siapa? Mr. Bustle, Mr. Busy of course. Lepas tu dua orang ni panggil dia, cakap ikut kita orang. Lepas tu dia kata, but tapi no, tak ada tapi, tak ada nanti, ikut je kita orang. Ada banyak kayu yang kena potong nak buat macam firewood. Ada lantai nak kena cuci, nak kena bersihkan. Ada tingkap untuk dipolish. Dan ada banyak makanan yang kena masak. And rumput untuk dipotong. Macam ada banyak kerja macam tu. Nampak tak? Dia dah sedih dah. Dia tak nak. Dia nak sambung tidur sebenarnya. Aku tahu sebab aku macam ni juga kadang-kadang. Oh dear, cakap Mr. Lazy. The wood to clean, and the beds to get, and the flowers to cut, and the coal to cook, and the windows to make, and the plates, and the... He got it completely wrong. He was such in a daze. Dia macam terkejut tau, sebab this is not part of his routine. Lepas tu
tu Mr. Buzzle and Mr. Busy tu set dia untuk kerja. Okay, potong kayu, lepas tu cuci lantai, basuh itu, basuh ini. Not to mention, kena bawa banyak barang. Kesian Mr. Lazy. Korang kesian ke? Kalau korang kesian, comment down below. And jom kita target 10k likes. Now they said when he's finished, it's time for a walk. Okay, sekarang time untuk jogging. Jalan. Lepas tu dia set Mr. Lazy untuk jalan the longest walk. Jalan yang paling panjang. Okay, Mr. Lazy ni sebenarnya dia bukan jenis orang yang berjalan sangat. Jadi dia pun sedih. Setiap kali ada chance untuk nak duduk kan, macam tak ada orang tengok kan, tiba-tiba dia nak ambil kesempatan untuk baring. Tapi tak boleh sebab Mr. Busy tu marah dia. But today he had no choice. They made him walk for miles and miles. Dah berapa kilometer dah orang tu paksa dia jalan. Lepas tu dia dah rasa macam kaki dia macam nak patah dah. Kesian Mr. Lazy. Nampak tak? Ni jauh ni, nak bukit-bukit ni. Jalan. When they arrived back at Yon Cottage, bila dia dah habis, dia dah sampai dekat Yon Cottage, macam tempat yang diorang ni, tiba-tiba dia kata, okay, sekarang lari pula selaju-lajunya. Lepas tu dia ni tiup whistle, as fast as you can, kata nyampuk lagi seorang. Lepas tu dia tekan, okay, awak kena lari. Lepas tu kesian Mr. Lazy ni, dia terpaksa untuk berlari sekuat hati macam tu. Lepas tu waktu dia try untuk lari tu, dia punya kaki ni dah macam tak boleh bergerak. Dia stay je dekat satu tempat. Sekali dia patutlah tak bergerak, saya tengah mimpi. Dia terbangun bunyi kettle. Lepas tu katanya, nasib baik kettle yang dia tengah masak air tu. Lepas tu dia pun masuk dekat dapur and ambil lah dia punya breakfast tu. Tapi tahu tak apa yang jadi kemudian? Wake up, Mr. Lazy. Wake up. Dia dengar orang cakap wake up. So that is the end for the Mr. Man series untuk Mr. Lazy. Actually kan, I don't know nak sambung ke tak untuk this series, but kalau korang nak, jom target 100 likes and I will continue this series. Okay, so that's all for me. Subscribe for more.